Pelakon wanita popular dirakam di kelab malam. Siap dikawal BODYGUARD. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kecoh di media sosial bila tular satu video menunjukkan seorang pelakon wanita popular di sebuah kelab malam di Miri, Sarawak. Lebih mengejutkan, pelakon yang juga merupakan ibu tunggal itu dilihat begitu selamba melayan teguran peminat meskipun dalam suasana penuh sesak dan bising. Rakaman yang dipercayai dimuat naik oleh peminat sendiri menunjukkan pelakon itu memakai pakaian tanpa lengan dan turut dikawal beberapa lelaki yang didakwa pengawal peribadinya. Kemunculan pelakon itu di lokasi hiburan terbuka memang mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Ada yang kecewa, ada juga yang masih mempertahankan tindakan artis berkenaan. Tak kurang juga yang menyindir dan berseloroh mengatakan, mungkin dia sekadar mahu tenangkan diri selepas penat bekerja. Menurut laporan, video tersebut dimuat naik oleh salah seorang peminat yang turut berada di kelab malam sama. Difahamkan, dia sempat merakam gelagat artis itu yang turut melayan sapaan peminat di kelab tersebut. Setakat ini, masih belum dapat dipastikan bila sebenarnya kejadian itu berlaku. Apa yang menarik perhatian dalam video itu, meskipun kelihatan dikawal ketat oleh beberapa lelaki, pelakon tersebut tidak sombong dan sempat juga senyum serta menyapa peminat. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada kehidupan pelakon itu selepas bercerai dan kini menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang lebih bebas. Macam biasa, isu begini memang akan buat netizen berpecah dua. Ada yang mempertikaikan tindakannya sebagai selebriti dan role model, manakala ada juga yang berpendapat itu hak peribadinya sebagai individu dewasa.